A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan kuliah kita malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Inna wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan kuliah 40 hadis dalam fiqh kesihatan, yang mana hadis-hadis yang membincangkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesihatan dalam Islam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-8, yang mana hadis ini membincangkan tentang aspek kesihatan yang berkaitan dengan kebersihan, yang mana kebersihan ini merupakan salah satu aspek yang sangat-sangat penting dalam mana kita ini menjaga kesihatan kita. Sebab itu, sebagaimana yang saya bacakan ayat dalam mukadimah saya tadi, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Yang mana pada hujung ayat itu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mana mafhumnya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. So kalau kita tengok dekat sini, kebersihan tu adalah merupakan salah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Dan bila kita cerita pasal kebersihan dalam Islam, dia bukan sekadar kebersihan dari segi dalaman, tetapi juga kebersihan dari aspek luaran, dalaman dan juga luaran. Sebab itu Allah SWT mengatakan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ini, Allah SWT mengatakan Innallaha yuhibbut tawwabin. Sebab apa? Sebab kita ini manusia, kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ni adalah ketika mana kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyucikan diri kita. Kita menyesal terhadap apa yang perkara-perkara dosa yang kita buat, dan juga kita berazam untuk tidak melakukan dosa, dan juga kita melakukan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan ni dia akan membersihkan segala dosa-dosa kita. Sebab itu saya daripada kelas, alhamdulillah, sebenarnya dah bulan 10, bulan 11, nak masuk 2 bulan lebih. Alhamdulillah sekarang ni saya melanjutkan pelajaran saya dalam bahagian Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah, dan saya mengambil master.
Saya master supaya insya-Allah lebih banyak ilmu yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan Islam dikaitkan dengan perubatan. Sebab apa? Sebab nanti PhD insya-Allah doakan saya akan sambung dalam bidang perubatan. Saya akan sambung dalam bidang perubatan dan dia ada kaitannya dengan master saya dalam bidang Quran dan Sunnah. Dan apa yang saya dapat sebenarnya? Dia sebenarnya berbeza tau. Dia sebenarnya berbeza antara seseorang itu dia mendapat rahmat dan mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini bila kita membahaskan tentang Al-Quran dan Sunnah dan dia ada kaitannya dengan bahasa Arab, kita sebenarnya kita tengah berinteraksi dengan bahasa Arab yang mana dia mengandungi makna yang sangat luas. Dan kita kena faham perbezaan istilah-istilah yang Allah SWT gunakan dalam Al-Quran, baik dalam hadis, sebenarnya dia menggambarkan sesuatu kepada kita. Dia menggambarkan perkara-perkara yang berbeza sebenarnya. That's why sebenarnya bila kita ni menceritakan tentang kebersihan dan apa kebersihan dalam Islam, maka kita kena kembali kepada apa yang Allah SWT firmankan. Dan Allah SWT firmankan dekat sini, innallaha yuhibbut tawwabin. Sebenarnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat, dan juga Allah SWT menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab apa dia berbeza? Bila Allah SWT mengatakan bahawa seorang itu mendapat rahmat dan seseorang itu mendapat maghfirah. Dia ni perkara yang berbeza. Sebab bila seseorang itu bertaubat, dia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, contoh, sekarang ni insya-Allah kita dah boleh melakukan persiapan dalam bulan Ramadan, kerana insya-Allah kita dah tak lama lagi kita akan masuk bulan Rejab, Sya'ban dan juga Ramadan. Jadi kita kena mempersiapkan diri. Dan sebenarnya Ramadan ni adalah satu madrasah kepada kita supaya kita membebaskan diri kita daripada dosa. Sebab itu ada ulama mengatakan bahawa rugi. Dia bersandarkan kepada hadis Nabi SAW bahawa celakalah orang yang apabila dia keluar daripada bulan Ramadan tetapi tak mendapat keampunan daripada Allah. Itu satu benda yang sangat-sangat rugi. Maka sebab itu penting bagi kita untuk kita ini membersihkan diri kita. Bagaimana kita nak membersihkan diri kita? Baru ni saya bekerja lah kat klinik. Klinik saya dekat Bandar Bayu ni lah. Saya bekerja. Ada satu pesakit ni. Dia ni ada luka. Dia jatuh, lepas tu ada luka. Ada luka dekat dia punya dahi dia. Lepas tu dia dah susah hati lah. Dia kata, uish, saya ni baru je nak tukar kerja baru. Tengok dah injured pula. Dah ada luka yang besar. Dia kalau luka yang kecil, saya pernah dapat pesakit yang budak-budak selalu main, umur 3 tahun, main, jatuh. Jatuh memang jatuh teruk. Tapi luka dia sikit. Kalau luka sikit, kalau kurang daripada 1 cm, kita panggil goutage. Kita boleh sembuhkan luka tu dengan kita taruh gap. Dia tuan-tuan bukan dekat
waktu kita buat kerja sekolah je, kita kena pakai gam dulu kan, waktu sekolah rendah tadika kan, kita pakai gam untuk kita kita tampal sesuatu, kita pakai gam kan, ataupun kita pakai gam gajah kan, kita panggil kan, untuk kita lekatkan sesuatu dengan kuat kan. Tapi sebenarnya dalam perubatan pun kita pakai gam je. Kita pakai gam, bukan gam yang hisap dadah tu, yang tu lain. Yang tu ada juga banyak kes yang saya jumpa. Jadi kalau yang luka kecil, saya boleh bagi glue stitch, yang mana dia kena ada skill lah kan, untuk masukkan gam tu ke dalam luka tu, dan kita akan tutup dengan plaster. Dia simple je sebenarnya, dan dia sangat membantu sebenarnya untuk merawat luka dengan cepat. Sebab apa? Kalau luka ni kita tak rapatkan dia ni akan berpotensi untuk mendapat jangkitan kuman, dan juga luka tu dia akan menyebabkan parut, dan akan menyebabkan tak cantik lah. Dia akan menyebabkan parut yang berlebihan dan tak sekata apabila kita tak rapat. Jadi apa yang saya buat, saya rapatkan dia satu plaster. So benda simple. Tapi saya bukan nak cerita benda yang simple. Ada satu kes ni, luka dia besar. Luka dia 6 cm dan juga 2 cm lebih kurang. Maksudnya memang nampak terbuka. Memang nampak terbuka. So apa yang saya buat adalah saya kena jahit. Dia tak boleh taruh gam. Kalau taruh gam tak berkesan. Sebab apa? Gam tu dia akan tanggal, sebab dia dah sangat besar. Saja saya nak cerita ni sebab patient tu dia cerita. Dia cerita sebenarnya dia ni susah hati. Sebab apa? Sebab dia baru nak tukar kerja. Dia baru je dapat interview yang dia nak kerja. Tengok-tengok dia dah dapat luka yang besar. Tak tahu saya bagi MC dekat dia 7 hari. Sebab apa? Dah besar sangat luka. Jadi dia tak boleh nak proceed lah. Dia tak boleh nak proceed walaupun dia dah interview dan sebagainya. Dia cerita dia ini sebab sekarang ni banyak pekerja-pekerja yang diberhentikan. Mungkin saya tak pasti tuan-puan aware ataupun tak. Even Petronas sekarang ni seperti mana yang dalam media sosial memberhentikan kebanyakan pekerja dia. Apatah lagi syarikat-syarikat yang biasa. Sebab apa? Sebab dah banyak pekerjaan yang digantikan dengan AI. AI ini adalah ChatGPT antaranya. So kita kena tahu sebenarnya sekarang ini dalam perubatan pun sebenarnya kawan saya tengah mengkaji macam mana perubatan moden ini kita boleh integratekan dengan artificial intelligence. Yang ni tak apa, yang ni kerja saya lah dan kawan saya untuk tengok macam mana kita ni boleh explore dalam bidang AI. Sebab apa? Sebab kita umat Islam, kita tak boleh ketinggalan dari aspek dan teknologi. Kenapa kita nak biarkan teknologi ini dikuasai oleh orang bukan Islam, sedangkan kita dulu memegang tamadun dunia. Kita ini menguasai 2/3 dan kita punya penguasaan ilmu itu berada di Baghdad, di Baitul Hikmah. Jadi ilmuwan Islam adalah ilmuwan yang menjadi rujukan. Dan kita kena kembalikan aspek sains dan teknologi kembali menjadi milik umat Islam. Kerana ulama mengatakan bahawa hikmah itu adalah barang yang hilang daripada kaum muslim. Di mana sahaja kita menjumpai perkara-perkara kebaikan, kita hendaklah mengambil. Tak kisahlah daripada orang bukan Islam atau sesiapa, kita berhak untuk mengambilnya. Sebab sepatutnya kita yang menguasai.
segala aspek yang berkaitan dengan bidang sains dan teknologi. Kerana kita lah yang sebenarnya berhak untuk nak menggunakan dia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi berceritalah passion tu kan, sambil-sambil saya jahit ni kan, sambil-sambil saya jahit, mula saya kata boleh tak kita jahit pakai benang kan, kita jahit pakai benang saja kan, tanpa bius kan. Weh, saya tak sekuat tu kan, nampaknya kuat bawah kan, bagi je dia punya luka dia tu kan. Saya saya cuci dulu kan, saya bagi buat bius, lepas tu baru kita panggil sebagai suturing lah. Tuan-puan ingat jangan ibu-ibu saja yang menjahit, doktor pun menjahit juga tapi menjahit luka lah. Dan sebenarnya tak susah pun sebab luka yang dijahit oleh doktor ni sebenarnya dia pakai simple interrupt dia punya teknik jahitan. Teknik jahitan tu. So saya dia kata sebenarnya saya sekarang ni tengah tukar kerja. Saya baru diberhentikan dan saya tukar kerja. Dan saya sekarang ni kerja sebagai bodyguard. Dia sebab badan dia memang sasa lah. Badan dia memang ni lah, badan dia memang berotot lah. Badan dia memang dia jaga dia punya badan. Tapi menjerit juga kalau terjahit walaupun dah bagi gips, tak apa. Apa yang saya nak cerita dengan dia cerita kat saya, dia nak jadi bodyguard. Dan sekarang ni dia kata dekat Malaysia ni jenayah dah makin meningkat. Baru ni berlaku kat Kelang, macam mana boleh dapat pistol? Tembak menembak berlaku. Dah jadi macam negara overseas, dah jadi macam US lah negara kita ni normal. Tak perlu kita tengok sebenarnya dekat Bandar Bayu ni pun dia siap cakap Bandar Bayu ni pun sebenarnya dah ada dah. Sebab apa? Sebab toke yang buat bisnes besar dia sebenarnya bukan orang Malaysia pun, tuan-tuan. Ini satu hal pula lah kalau saya nak cerita panjang lah datang daripada Singapura, datang daripada China, datang daripada negara luar, tapi buat bisnes dekat Malaysia. Orang ni kena ada bodyguard dia memang betul-betul power lah. Dia high risk ni. Yang patient saya ni dia kata dia ni low risk je lah. Dan bila dia cerita high risk, dia kata terutamanya orang-orang yang memegang bisnes yang besar ni dah biasa kes 5 kali kena tembak dalam kereta. Saya ni saya tak percaya lah sebab saya tak kerja, saya duduk kat klinik je lah. Lepas tu adalah bagi sikit-sikit dakwah masyarakat. Masuklah pada malam ni saya share sikit tentang hadis yang berkaitan dengan kesihatan. Tak percaya orang, tapi sebenarnya saya berada di hospital dan klinik ni, saya melihat benda yang real di depan mata saya. Anak luar nikah, bila saya scan tak kahwin lagi ni, saya tengok, kenapa ada heartbeat? Orang remaja-remaja yang mabuk semua datang. Admitted dekat ward. Saya lah yang kena attend. Baru ni cuba bayangkan umur 30 tahun mengaku gay, Melayu, muka baik je. Nak kata tak percaya pun tak percaya, tuan-tuan. Tapi inilah realiti masyarakat. Kita dikejutkan dengan baru ini. Statistik yang dikeluarkan di Parlimen. Statistik yang dikeluarkan di Parlimen mengenai
kadar kehamilan remaja luar nikah 16,000 lebih, hampir 17,000. Dan kebanyakannya orang Islam. Bukan tak ada orang Islam lah, kebanyakannya orang Islam. Selang beberapa hari keluar pula statistik, kadar penceraian di Malaysia semakin membimbangkan. Uish, apa nak jadi dengan negara kita, masyarakat kita? Sebab itu tuan-tuan, saya hadir pada malam ni, tuan-puan hadir pada malam ini. Supaya apa? Supaya kita ni bukan sekadar mendengar, kita bukan sekadar tahu, tetapi kita kena berbuat sesuatu. Kita kena sampaikan. Sebab tu dalam mukadimah saya tadi, saya sampaikan hadis yang saya rasa hadis tu panjang, tapi saya ambil benda hadis yang simple, yang Rasulullah SAW bersabda, "Balighu walau ayat." Kita sebenarnya tak perlu nak make master pun. Macam saya make master. Sebenarnya tak perlu nak tunggu PhD pun. Untuk kita nak sampaikan ayat-ayat Allah, untuk kita sampaikan apa yang Rasulullah SAW buat, apa yang Rasulullah SAW suruh kepada kita. Balighu anni walau ayat. Cukup dengan satu ayat, kita dah boleh menyampaikan ayat Al-Quran. Tak siapalah, tak kisahlah kita ni engineer ke, lawyer ke, businessman ke, orang yang siapa-siapalah, bahkan cleaner pun, apa-apa pun profession kita, tapi kita kena sedar peranan kita sebenarnya balighu anni walau ayat. Berbalik kepada cerita tadi, passion saya tadi ni, dia kata kenapa nak kena jadi bodyguard kepada orang-orang yang macam ni? Sebab dia orang ni kebanyakannya dia orang nak cuci duit. Dia orang nak cuci duit. Jadi banyak yang macam tu. Dia orang pun tahu dia orang ni kena cuci duit, supaya terlepas daripada undang-undang, terlepas daripada teks, terlepas daripada apa sajalah. Tapi diorang tahu diorang kena cuci duit untuk membersihkan diri. Dalam Islam, kita ni bukanlah saya kata kena cuci duit, tetapi kita kena menyucikan diri kita. Kita sucikan diri kita dengan bertaubat kepada Allah. Kita sucikan diri kita dengan kita beristighfar kepada Allah SWT setiap kali. Nabi SAW melazimi istighfar sebanyak lebih daripada 100 kali. Ada satu riwayat mengatakan 70 kali, dan ada riwayat mengatakan 100 kali. Tak kisahlah, minimum kita ambil 70. Itu Rasulullah SAW yang maksud, tidak melakukan dosa. Apatah lagi kita manusia biasa yang tidak terlepas daripada dosa. Sudah tentu kita kena lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sambung berkenaan dengan hadis kita yang ke-8, berkenaan dengan kebersihan. Wa an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Mafhumnya adalah kebersihan ni mencerminkan keimanan kita. At-tahur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Sebenarnya saya nak ambil at-tahur syatrul iman, sebab daripada sini kita dah tahu bahawa kepentingan kita untuk menjaga kebersihan ini sangat-sangat penting. Sebab itulah yang menanda kita ni ciri orang beriman ataupun tak. Sebab tu saya pelik, saya pergi ke rumah kawan saya tengok, rumah tak menjaga kebersihan. Yang ni nak kena tengok juga. Baik yang bujang maupun yang dah berkahwin, maupun yang berkahwin seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak dan seterusnya. Kalau tak menjaga kebersihan rumah, sebenarnya tak mencerminkan kita ini sebagai orang yang beriman.
Saya cerita pula pasien saya yang lain, datang sebab simple je. Sepatutnya dia tak datang jumpa saya, dah jumpa doktor gigi. Tapi kenapa juga nak datang jumpa saya? Sebab dah sakit sangat. Tengok setiap daripada celah-celah gigi dia tu warna hitam. Apa tanda dia tuan? Tak menjaga kebersihan gigi. Maksudnya apa kat sini tuan? Tak mencerminkan ciri orang yang beriman. Orang tak membahaskan perkara ni, betul tak tuan? Tapi alhamdulillah, bila saya berhadapan dengan pesakit, bila saya kaitkan dengan hadis, berkaitkan dengan ayat Quran dan hadis, saya dapat mengambil kesimpulan bahawa ini tak mencerminkan sifat orang yang beriman. Kalau 1-2 gigi okey lah, maksudnya kita tak tahu lah apa yang berlaku. Mungkin dia ada patah gigi contohnya, lepas tu gigi tu pula jadi infected, menyebabkan gigi yang lain ada juga jangkitan kuman. Jadi itu tak apa, mungkin okey lah, saya punya mata je lah. Tapi ni setiap hampir daripada semua giginya hitam. Dan yang dia beritahu dia sakit tu kat tempat yang memang gigi tu dah memang dah tak sempurna sifat dia. Maksudnya dah memang tinggal cebisan-cebisan gigi, dan tempat itu yang paling sakit. Dan sebab tu dia minta ubat dekat saya. Saya bagilah ubat. Alhamdulillah okey. Cuma yang macam mana kita tengok hadis yang saya sebutkan pada malam, at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu mencerminkan keimanan. Bahkan ada hadis yang clear, kalau saya sempat bagi tahulah, ada hadis yang clear yang saya masukkan dalam pembahasan fiqh kesihatan. Saya susun dengan kawan-kawan saya. Seandainya tidak memberatkan umat, bahawa Nabi SAW bersabda, seandainya kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan setiap daripada kita itu bersiwak setiap kali solat. Maksudnya bersiwak ni apa tuan-tuan? Maksudnya nak menjaga kebersihan gigi. Walaupun sekarang ni kita dah ada teknologi lah, kita pakai ubat gigi, dan kemudian kita gosok gigi saja, okey lah. Jadi kita boleh menjaga kebersihan gigi, tapi sebenarnya siwak itu adalah yang terbaik. Waktu pergi ke umrah, pergi ke haji, banyak sebenarnya sunnah-sunnah ini diamalkan, dan kita sepatutnya amalkan. Kita sepatutnya mengamalkan, walaupun kita ni pakai ubat gigi, kita kena berniat supaya kita ni mengikuti sunnah bersiwak setiap kali memang. Maksudnya 5 kali sehari. Kita ni, kalau saya okey, sekali 2 je lah tapi maksudnya macam mana Nabi ajar disiplin kebersihan kepada kita. Sebenarnya ada hadis-hadis yang lain yang menyokong lah, macam mana kita ni perlu menjaga kebersihan diri kita. Dan kalau kita lihat, seandainya kalau kita tak menjaga kebersihan, kawan saya baru ni, dia dah panggil lah untuk buat gotong royong. Sebab gotong royong sekarang ni mungkin dah tak menjadi amalan kita dalam masyarakat yang sekarang ni, di bandar. Kalau mungkin dulu kampung masih mengekalkan semangat gotong royong. Cuma sekarang ni mungkin dah pudar, dan kita perlu kembalikan. Ada kawan saya panggil itu gotong royong. Sebab apa? Sebab dah lama tinggalkan stok. Jadi dia tak menjaga kebersihan lah. Dia dah lama terbiar, dan tak tahu macam mana kotornya tempat itu. Maksudnya bila terbiar mungkin ada habuk dan sebagainya, tak dijaga dengan baik. Sampailah ada tikus. Bila ada tikus ni, dia boleh menyebabkan risiko untuk dapat penyakit-penyakit berjangkit.
Sekarang ni dah banjir kan? Kan dah banjir. Tim saya dah pergi ke Kelantan sekarang. Ke Perlis kan, untuk bagi bantuan. Sebenarnya banjir ni dia menyebabkan banyak penyakit lah. Sebab masalah kebersihan. Sebab bila kita ni membuang sampah merata dan sebagainya, menimbulkan satu isu kebersihan. Dan menjadi satu perkara yang menyedihkan sebenarnya bila kita melihat negara Islam tetapi kebersihan, na'udzubillah. Tuan-puan ada pernah pergi ke Mesir? Pernahnya negara Islam. Sebab itu kalau tak silap Syekh Muhammad Abdul dia mengatakan, bila aku pergi, aku menjumpai Islam di negara bukan Islam. Sebab apa? Sebab nilai Islam, nilai yang sepatutnya kita amalkan dalam Islam, tak diamalkan di negara kita yang majoritinya bukan Islam. Kita beri ruang kepada Asia. Ini saya sampai sikit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabb hadzal wa di sayyidina Jadi insyaAllah mungkin sedikit kesimpulan lah berkenaan dengan hadis ke-8 yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan lah. Yang mana hadis ini membincangkan tentang kepentingan kebersihan lah, menjaga kebersihan, yang mana kita dapat sebenarnya menjaga kesihatan diri kita. Bila kita jaga kebersihan, insyaAllah boleh mengelakkan banyak penyakit. Jadi sebenarnya sebab tu kalau dekat hospital, saya dekat hospital, dia audit yang paling kerap dilakukan tu adalah audit
hand hygiene. Sebab apa? Benda simple je, hand hygiene, tapi sebenarnya dia dapat mengelakkan lebih daripada 90% transmission bakteria, virus dan segala microorganism yang dekat hospital tu daripada merebak. Kita boleh stop dengan kita menjaga kebersihan tangan. Kebersihan tangan simple. Apatah lagi Islam mengajarkan kepada kita tentang siwak, menjaga kebersihan mulut, kemudian menjaga kebersihan persekitaran, menjaga kebersihan badan kita, seperti mana kita berwudu, seperti mana kita mandi. Semua itu sebenarnya membuktikan bahawa Islam sangat-sangat menekankan aspek kebersihan. Dan sudah tentu kebersihan bagaimana yang saya terangkan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-122, kebersihan bukan sekadar kebersihan dari aspek luar, tetapi dari aspek dalaman. Macam mana kita ni nak membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah, tuan-tuan? Sebab itu kita ni kena banyakkan mengaji, tuan-tuan. Banyakkan kita ini belajar ilmu agama. Sebab apa? Sebab antara perkara yang menjadi kerisauan generasi kita sekarang ni adalah sistem pendidikan yang tidak melahirkan generasi yang bersih jiwa dia, bersih hatinya. Ini sebenarnya sekali lagi peranan kita untuk melihat kembali apa sisi-sisi yang kita kena betulkan. Sebab apa? At-tahur syatrul iman, hadis yang kita bincangkan ini bukan sekadar membincangkan tentang aspek kebersihan luaran. Itu insya-Allah saya boleh terangkan dah, macam mana dari aspek perubatan, apa pengalaman saya dengan pasien dan sebagainya. Tetapi apa yang lebih penting adalah macam mana kita nak menjaga kebersihan jiwa kita. Sebab itu tadi saya sempatlah belajar tentang tafsir. Sebenarnya dia ada tafsir yang khusus yang berkaitan dengan kejiwaan kita. Ya, sebenarnya banyak ilmu Allah ni, luas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keinginan dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah, untuk terus menuntut ilmu agama dan dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Insya-Allah kuliah kita yang berkaitan dengan hadis 40 berkaitan dengan kesihatan kita akan adakan pada setiap hari Rabu dalam setiap bulan minggu yang terakhir, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.